So sekarang aku nak share kat korang tentang kita punya keadaan di kandang. Hari tu kan kita buat kandang kita daripada sana sampai ke sana kan. But then kita dah upgrade sikit untuk jadi lebih efisien dan cepat. Kita dah pindahkan kandang kita daripada kiri, kita pindahkan masuk ke kanan. So kalau korang nak tahu, kita orang kan buat kandang ni dalam keadaan semampu boleh saja. Tak adalah kita orang ni kaya nak buat kandang besar-besar megah-megah. At least RM600,000. Kalau buat kandang besar ni RM600,000 tak silap aku. RM400,000. Tu pun pakai barang second hand. So ini yang kita orang dah buat. Ini yang kita orang dah buat, yang kita orang dah usahakan buat dalam konsep paling minimum tapi insya-Allah efisien. So sekarang inilah kandang kita orang. See, belah kiri ada, belah kanan pun ada, and ni tim tengah cat balik. Tim tengah cat balik untuk make sure yang kandang ni dalam keadaan yang profesional. So kalau korang nak tengok, kita ada pecahkan kandang ni kepada beberapa kemah. Kemah ni kita orang pacat sendiri, rantai ni kita orang buat juga. Lepas tu kita orang screwkan benda-benda ni. Kita orang ni baru sangat dalam this industry, baru sangat dalam bidang ni. Jadi nak kata profesional pun tidak, nak kata daif sangat pun tidak lah, insyaAllah. So inilah proses dia sampai hujung tu. So kita ada dekat 150 ekor lembu dekat sini. Korang jangan terkejut tengok lalat-lalat ni Kalau jangan cakap kotornya, tak ciduk tahi ke tak. Cuba tengok tahi tu. Tahi tu semua tak ada lalat pun sebab kita gunakan formula. So sebenarnya lalat ni datang sebab kat makanan. Nampak tak? Dedak ni. Dedak ni kan high protein, so lalat suka. So kita dah spray dengan EM, tapi bila EM tu kering, lalat tu datang balik lah. So alhamdulillah, this is a good progress juga untuk kita di Icon Farm. Kita ada lagi beberapa hari lagi, 1 bulan lebih untuk kita buat preparation for raya. Ada kata kalau korang ada plan nak buat korban tahun ni, harga seekor lembu dalam 4980, serendah 4980. Kalau nak buat sebahagian, serendah 785. Kalau nak rendah lagi, boleh korban dekat Mekah 499 seekor kambing. And this year kita orang buat promotion. You beli seekor, you ada peluang untuk memenangi at least 10 ekor lembu secara percuma. Yes, betul. So you beli 10 ekor, you ada berpeluang untuk memenangi 10 kali ganda lebih. Orang kata apa, peluang lah. So you masuk 10 ekor dapat 10 nama. Macam tu lah lebih kurang. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang tekan je link dekat atas ataupun contact nombor dekat bawah ni, ataupun DM je lah kita. Nanti aku akan share banyak lagi.